Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku harap kau dengar suara aku ni, sebab aku punya GoPro ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Baru-baru ni aku pergi kedai apa ni, stylo motor aksesoris di Kemaman. Aku tukar brake pad. Aku dah kali ketiga lagi. Tapi masa tu aku buat video tau. Tapi sayang, first aku buat video tu okey, ada dengar suara. Lepas tu bila dah selesai aku punya motor aku ni, tiba aku buat video, video jalan, suara je. Kadang-kadang dia sekejap ada, sekejap tak ada. Aku pun tak pasti lah kenapa aku punya mic ni. Sama ada aku salah setting tu, aku pun tak tahulah. Semalam buat kaca aku keluar awal. Ini bawa big bike, aku nak tunggu awal dah. Sekali sakit perut, dua kali babe. Seram ni. Makan sambal sambal yang member aku jual. Dia punya rasa pedas tu tak adalah pedas sangat, tapi dia punya penangan tu, kau makan hari ni, esok kau sakit perut. Itu aku punya perut lah. Kalau perut orang lain, perut anak-anak bini aku okey je. Okey, apa yang kau tengok motor aku sekarang ni, aku dah tukar pada Signal Winglet. Harga dia lebih kurang dalam RM30 dah kan. Cara pemasangan dia senang je. Dia pasang skru sini, pasang skru kat sini. Dia skru dia ni dia bukan pakai yang asal ni. Dia pakai yang aku beli Winglet. Sebab skru yang apa, side mirror yang asal tu, dia tak boleh nak masuk. Aku dah buat macam-macam, tapi aku tak takut dia punya benang, dia punya nak masuk skru ni, takut jadi loose. So aku pakailah yang apa, yang dia orang bagi ni lah. Jadi macam ni lah kalau kau tengok. Dia memang kiri kanan memang nampak. Memang nampak. Cuma kau kena adjust lah sikit dia punya kedudukan dia, supaya mengikut kesesuaian motor. Okay. Brake aku ni sekejap bunyi, kejap tak bunyi. Aku dah pakai dah spray. Aku rasa masalah aku punya brake pad ni, sebab aku baru tukar hari tu. Baru tukar, pakai jenis metal. Aku tak pasti lah brand apa metal, tapi bila buat survey, rupanya made in Taiwan. What? Hello. Meow. Huh? 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 Udah ingat bawa makanan. Okey, aku nak cerita balik apa yang aku dah tukar kat motor aku ni. Signal Winglet aku dah tukar. Ni dia korang tengok. Tapi cuma kelemahan signal pula, side mirror Winglet ni, kalau ada orang lalu dia tersentuh sikit, benda ni dia bergerak. Itu yang payah sikit tau. Aku selalu kena ketat, tapi sini aku dah ketat lah ni. Dia tak apa, dia punya ni, kalau tengok ada sikit je lah. Ni aku dah tukar rantai gold jenis KRX RK. Saiz masih ikut yang standard tu je. Harga RM540. Aku buat di kedai stylo motor Kemaman. Aku ada tukar aku punya cover radiator fan. Itu aku pakai yang daripada Honda Big Wing, sebab aku dapat free. So dia punya ni dia patah kat atas ni. Bila dia patah, so aku beli kat main channel, beli macam ni. Yang ni dia pakai kabel tight dekat ujung ni. Dan aku ada letak dia punya sharp tape. Sharp tape asal dia ada, tapi aku bagi dia tebal boleh dekat. Setakat tak ada lagi yang masuk batu bawah ni. Walaupun aku risau kat pakai main China punya ni. What? Tayar aku dah tukar lama tayar. Tayar Metzeler Road-Type 01. Sekarang ni aku dah buat layan kona-kona macam kona-kona biasa je. Okay. Minyak tinggal satu bar lagi. Sempat ni.
Ya, 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 ye. Ya, ya, ye. Ya, ya, ye. Baru layan wah. Oh, tapi kita bawa slow lah. Nak sampai ke ujung ni. Yalah, pantai Pulau Gabu dia ada benteng sebenarnya. Banyak tu dia punya duk-gedang. Tak sampai ujung. Oh, ini first time aku naik kat sini. Walaupun aku dah lama duduk di Terengganu, first time aku naik. Tak bocor tayar aku lalu atas ni. Tapi tak ada apa-apa kot. Ada batu-batu. Pakai gear 2 je. Kau tak payah nak tekan clutch. Sampai ujung ni. Kat sana boleh pusing balik. Tapi kena hati-hati lah. Sebab ada batu tengah-tengah ni. Betul-betul. Sini boleh lah. Dah sampai. Melayan. Tu ada motor lain tu. Seronok ni. Aku rasa tu Pulau Kapas tu. Pulau yang ada. Bang. Undur balik dek. Dek, abang dia bukan polis dek. Ingat aku ni polis sebab aku pakai action cam. Pindah ke Terengganu berapa lama dah. Dah je naik motor naik atas ni. Biasalah wah. Tapi cuaca ni comel. Cantik sangat. Okey. Oh, patut aku buat review sini ni. Tak apalah.